Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan video unboxing barangan spare part kereta lah untuk kereta saya, iaitu kereta LMSD Syura. Agak lama jugalah kereta, jadi banyak bahagian yang kena tukar lah sebab dah berusia. Okey, yang ni aku beli daripada RS Auto dekat Shopee. Ni dah saya terima semalam. Jadi saya akan buat unboxing RS Auto dekat Shopee. Nanti aku letak link. Anda boleh beli. Kalau nak beli barangan aksesori kenderaan, agak murah lah daripada RS Auto ni. Sebab aku cek dekat tempat aku dekat Rock. Setiap kedai aku pergi, barangan ni satu set aku beli rack end 2 sepasang dengan dia punya cover getah 2. Jadi dekat sini dia kata RM18 cover getah satu saja sebelah. Dan rack-end tu pun dia orang kata agak mahal juga lah. Jadi aku try beli daripada kedai ini, RS Auto. Kualitinya aku tak berapa pasti. Okey, tak ada kotak lah, dia letak bungkus macam ni. Tak ada siap dengan bubble wrap lah. Jika ada bubble wrap, dia selamat lah. Okey, ini dia ni getah. Okey, ini adalah getah dia, 2 sebelah. Aku beli murah-murah saja yang 2 sebelah. Sebab kalau aku pergi dekat kedai spare part dekat Rock ni, satu ni dia kata RM18, 2 dah RM36. Tapi ni 1, 2, okey. Ini rack end untuk power steering. Okey, ini adalah untuk power steering. Okey lah, nampak cantik. Tak ada goyang. Okey. Ni ada goyang. Okey, nampak cantik dan nampak berkualiti. Dia tulis Mitsubishi, brand Mitsubishi semua ni aku beli, yang 4 barang ni aku beli cuma dalam RM61 dan ada lagi cashback RM6. Bila aku klik dah terima barang, aku akan terima lagi RM6. Jadi memang berbaloi lah, sebab dekat kedai tempatan ni aku pergi tanya, mereka kata RM80 satu set ni semua. 80 lebih. Dan kualitinya lebih kurang sajalah aku beli dekat sini. Jadi guys, kalau nak barangan spare part kereta, Myvi ke, Iswara ke, LMST ke, dapatkan barangan daripada kedai ni. RS spare part ni aku letak dekat deskripsi link dia. Boleh terus pergi kepada kedai dia dan cari barangan spare part kereta kalau nak. Okey, jumpa lagi guys di video akan datang. Kalau bagi members yang belum lagi like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video menarik seperti barangan aksesori kereta, gadget dan juga hal ehwal semasa. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.